Dari sebelum puasa lagi banyak orang duk request, bang, nak resipi yang percik bang. Bang, nak resipi yang percik bang. Ada tu dia kata, bro, please make splash chicken recipe. Pum, kok splash chicken. Macam-macam request. Nasiblah aku ni seorang content creator yang memahami. So hari ni kita akan buat ayam percik. Cuma pakai cara aku lah. Okey, jom kita mula. First, untuk kuah percik yang pekat, kita pakai 2 biji bawang merah, 7 ulas bawang putih, sebatang serai, 2 inci kunyit hidup, 2 inci halia, sedikit cabai melaka dan segenggam cabai kering. Blend lah sampai lumat. Lepas tu boleh tumis dengan sebatang serai. Masak sampai tu bagi kering sikit. Dan kita boleh perasakan dia dengan garam, gula melaka dan asam jawa. Kalau tak ada asam jawa, hangpa boleh pakai asam Sumatera, asam Sulawesi, cedah. Tu kita bagi lawak bodoh tapi dengan sedikit geografi. Anyway, kuah tu kita kena bagi pecah minyak dulu sebelum kita masukkan ayam dan santan. Cara aku kan, aku akan masak ayam ni setengah masak dulu dalam lebih kurang 15 minit sebab nanti kita nak bakar pula. Kita nak paha tu dia juicy macam paha hangpa lah. Makin puasa makin tebal. Tak tahulah mana silap dia. Kuah yang lebih tu hangpa boleh masak sampai dah pekat sebab kita nak renjis. Kita nak percik ayam, sebab tu lah nama dia ayam percik. Tapi untuk resipi ni dia lebih kepada tuang. Sebab aku bakar pula oven. Aku bawa 180 degree selama 50 minit. Masa dia tu memang kena tengok saiz yang apa. Sebab kalau hampa tengok dalam video memang nampak kecil. Tapi aku tak tahu dinosaur mana ada pas sembelih besar ambil paha ayam ni.